Bintang Buriram United secara terbuka mengakui bahawa atmosfera di SSI bakal memberi tekanan hebat kepada pasukannya pada aksi Rabu ini. Johor Darul Takzim akan melayan kunjungan Buriram United dalam aksi pertama separuh akhir Shopee Cup pada Rabu ini. Menjelang aksi itu, Kapten Buriram United, Tiraton Bunmathan, dalam satu temu bual baru-baru ini mengakui bahawa berdepan JDT di gelanggang lawan dengan aura penyokong Harimau Selatan yang luar biasa bukanlah tugas yang mudah. Tiraton yang sudah biasa beraksi di pentas tertinggi Asia menyifatkan penyokong JDT sebagai pemain ke-12 yang sangat bising dalam memberi sokongan. Kami tahu JDT adalah pasukan yang sangat kuat di laman sendiri. Atmosfera di SSI sangat luar biasa. Mereka boleh menimbulkan rasa gerun jika kami tidak fokus sepenuhnya, ujar beliau dalam satu sesi temu bual ringkas. Peminat bola sepak tempatan dijangka akan membanjiri stadium bagi memastikan gerun yang dirasai oleh pemain lawan bertukar menjadi kelebihan buat JDT. Adakah Magic SSI akan sekali lagi memihak kepada Harimau Selatan? Atau adakah ketenangan Tiraton dan rakan-rakan sepasukannya mampu mencuri mata di bumi Johor? Segalanya bakal terjawab pada Rabu ini.